Cerita seram Kebaya Merah di Jalan Bukit Putus. Korang pernah lalu Jalan Bukit Putus waktu malam? Jalan yang berliku, kiri kanan hutan tebal dan hanya lampu kereta jadi peneman. Ada satu kisah yang sampai sekarang masih buat ramai pemandu tak berani lalu seorang diri. Sekitar tahun 90-an, seorang pemandu lori balik lewat dari Seremban. Tengah-tengah selekor tajam, dia ternampak seorang perempuan berdiri di tepi jalan. Pakai kebaya merah, rambut panjang sampai ke pinggang. Dia angkat tangan, minta tumpang. Kasihan, pemandu tu berhenti. Dia buka pintu dan perempuan tu senyum. Tapi senyum dia pelik. Masa lori itu jalan, suasana tiba-tiba jadi senyap. Angin sejuk gila masuk dari tingkap, walau semua dah ditutup. Bila dia nak tanya perempuan tu nak turun mana, tempat duduk sebelah kosong. Tapi, bau bunga melo masih kuat dalam kabin. Bila dia pandang cermin sisi, perempuan berkebaya merah tu berlari ikut lori dari tepi jalan. Selepas kejadian tu, ramai pemandu lain pula mendakwa nampak wanita kebaya merah yang sama, selalunya di selekoh paling tinggi Bukit Putus. Ada yang kata dia pernah menumpang sekali, tapi tak sempat bercakap sebab tiba-tiba hilang bila lori brek. Penduduk tempatan percaya itu roh seorang wanita yang mati dibunuh di situ masa zaman Jepun dulu. Dan setiap kali bulan penuh, dia masih menunggu, menumpang balik ke rumah yang tak pernah disampai.